Hari tu kita dah tengok macam mana IM Mas Hafizul Hilmi main dengan sangat bagus menentang pemain nombor 4 dunia, GM Jawaukir Sindarov. Tapi sayangnya dia kalah game tu dan hari ni kita nak tengok pula macam mana Mas Hafizul ni lawan dengan seorang lagi GM popular nombor 7 dunia iaitu GM Anish Giri. Okey, kat sini Anish main sebagai putih, dia mainkan pawn ke E4, dia balas C5 antara opening kesukaan IM Mas. Okey, knight F3 kat sini. D6, bishop C4, E6 dan seterusnya castling kosong. Knight F6 oleh hitam, kita ada D3, bishop E7, knight B ke D2 dan seterusnya A6. Cuba untuk tolak pawn B5. Jadi kat sini Anish mainkan pawn A4, tak bagi idea tu untuk dibuat. Okey, kosong, castling oleh hitam pula. C3, knight ke C6 dan seterusnya rook ke E1. D5 kat sini serang bishop, jadi bishop undur ke belakang ke B3. Kita ada D4 oleh putih, E5 serang knight dan knight lari lompat ke D5. Knight E4 oleh Anish, B6 kat sini, bishop D2, bishop B7 dan seterusnya knight ke G3. Dua-dua pemain tak membuat apa-apa serangan lagi setakat ni, masih lagi develop pieces dan letak tempat yang bagus. Okey, queen D7 oleh Mas dan seterusnya rook ke E4. Kita ada pawn D makan pawn C3, pertukaran pertama kat sini. Pawn B makan balik pawn C3 dan seterusnya rook A ke D8. Mas cuba untuk double ataupun letakkan piece dia ke lubang ataupun laluan file yang kosong kat sini. Okey, queen E2 oleh putih, kita ada king H8, rook ke E1 dan B5 kat sini. Pawn A makan pawn B5, pawn A makan balik H3. Dan ini sebenarnya merupakan satu kesilapan kecil. Sebab apa? Sebab putih ataupun Anish Giri benarkan IM Mas untuk mainkan gerakan bagus iaitu pawn ke B4. Okey, kenapakah gerakan ni bagus? Kita tak nampak sangat sebab ini level tinggi, level master. Jangan risau, lepas ni korang akan nampak. Okey, pawn C makan pawn B4 kat sini dan IM Mas makan pawn tu balik dengan menggunakan knight yang betul iaitu knight D makan pawn B4. Kenapa betul? Sebab ini buka laluan. Laluan dan serangan yang kita cakap tadi ke atas pawn D3. Pawn lemah. Very lemah. Very lemah. Macam pelik je. Very weak. Sangat lemah dekat D3 kat sini. Jadi kita seranglah kat situ. Okey, Anish cuba defend dengan bishop pergi C4. Tetapi knight A5 kat sini serang bishop yang defend tu. Dan kat sini bishop makan knight di B4 dan kat sini giliran IM Mas pula untuk buat satu kesilapan kecil. Sepatutnya dia pawn C makan bishop B4 dan kat sini pawn ni akan menjadi satu pawn yang bahaya sebab dia dah menjadi pas pawn dekat situ. Tapi kat sini Mas pilih untuk makan bishop menggunakan knight makan bishop C4 dan di posisi macam ni apa yang sepatutnya putih buat ialah untuk bishop makan je pawn di C5 kat sini. Sebab apa? Sebab memang bishop hitam boleh makan rook di E4 tapi selepas knight makan balik bishop tu kita dapat tengok pas pawn hitam tadi dah hilang dan putih dah tukar dia punya rook dengan dia punya piece dan kat sini tak ada masalah untuk putih mainkan. Ini masih berkedudukan seri sebab hitam dah hilang dia punya kelebihan. Tapi kat sini Anish Giri pula yang belanda sebab Bliss. Biasalah main Bliss memang akan ada belanda. Rook makan knight C4 kat situ dan ini kenapa tak bagus? Ini benarkan pawn C untuk makan bishop di B4 dan macam yang kita tengok tadi ada pas pawn yang bahaya kat situ sebab di backup oleh bishop, rook dan sebagainya. Okey, rook D1 kat sini cuba untuk kawal pawn D3. Kita ada bishop ke A6. Serang rook lari G4 dan kat sini sepatutnya pawn B3 adalah gerakan yang bagus sebab dua step je lagi nak tukar jadi queen. Ini pressure ataupun tekanan yang sangat tinggi. Tapi kat sini masa tak banyak dan IM Mas tengok pawn ni percuma jadi dia pun terus makan. Dan sebenarnya pawn tu tak percuma. Itu adalah perangkap yang disediakan oleh Anish Giri sebab dia nak gerakkan queen dia pergi ke E3 dan tak pasal-pasal kita dapat tengok ada pin, ada bahaya dan idea putih dia lah nak rook pergi ke D4 serang queen, serang bishop dan bishop akan mati. Kat sini Mas cuba larikan dia punya queen ke B5 tapi ini tak berjaya sebab Anish mainkan knight lompat pergi D4 sambil serang bishop,
sambil tutup ataupun blok kawalan rook ke atas bishop. Jadi bishop ni memang akan mati. Nak tak nak kat sini, hitam terpaksa rook makan naik D4 dan kita ada rook makan balik rook kat situ. Bishop C2 serang rook, rook lari ke C1 dan B3. Dan kat sini kalau korang tengok, posisi IM Mas kembali sangat-sangat best. Pawn, bishop yang cantik. Memang kat sini hitam ada kelebihan yang sangat banyak. Ada peluang menang yang sangat tinggi. Okey, rook D2 kat sini oleh Anish. Dan sepatutnya apa yang dibuat oleh hitam adalah untuk letakkan rook ke C8. Kawal bishop tu. Dan lepas tu, apa-apa yang putih buat sebagai contoh queen D4 ke, pawn B2 boleh dimainkan dan ini adalah menang serta-merta. Okey, memang bishop tu tak boleh dimakan pun. Kalau rook makan bishop, kita ada makan je rook sambil tukar queen dan selepas semuanya dimakan, rook makan queen kat situ, rook makan balik. Kat sini ada kelebihan satu rook, hitam akan menang. Tapi malangnya selepas rook D2, rook C8 tak dimainkan. Kat sini masa tak berapa banyak, ada berapa saat je lagi. Mas tolak pawn B2 dan terbelanda pula halamak terbagi free bishop kat situ. Jadi benda free, rook dimakan sahajalah. Okay, kita ada pawn makan rook, tukar jadi queen. Rook makan queen kat situ dan kita tengok kat sini. Pas pawn hitam dah hilang. Dan dua-dua pemain ada buah yang sama banyak. Dan kat sini, kembali seri kedudukan ni. Okey, kita ada queen B4 kat situ. King H2, rook D8, rook C7. Masuk ke 7 rank. H6, naik E4, King G8, Queen F3, King F8 dan seterusnya G3. Kalau tengok kat sini, memang ini adalah draw. Tapi, di dalam permainan Blitz, apa-apa boleh berlaku. Okey, Queen D4. Nak makan pawn di E5 jadi knight D6 kat sini. Tak defend pun pawn tu. Tapi cuba untuk checkmate dekat F7. Jadi F6 ditolak. Kita ada knight B7 kat situ. Serang rook. Rook lari ke E8. Dan barulah pawn E makan pawn F6. Queen makan balik pawn F6. Cuba untuk tukar queen. Tapi queen putih tak nak. Dia lari ke E2 kat situ. Kita ada rook ke B8. Queen E3. Queen F5, rook D7 kat situ. Dan kat sini tiba-tiba sekali lagi, IM Mas buat belanda dengan queen pergi ke B8. Kenapa belanda? Sebab tak kawal pawn E6. Jadi, queen makan je pawn E6. Dan queen B4 kat sini. Kat sini, tiba-tiba IM Mas resign dan menyerah kalah. Kenapa? Sebab putih ada winning move. Buat gerakan ni dan menang terus. Korang boleh pause video kat sini dan cari gerakan terakhir yang boleh dibuat oleh putih. Silakan. Kalau korang nak tahu, saya dah cakap sebelum ni, tim Malaysia bermain dengan sangat bagus dekat kejohanan dunia berkumpulan minggu ni. Jadi sabar sekali lagi kita ucapkan kepada semua. Alright. Jadi kat sini apa move bagus untuk putih? Knight pergi ke D6. Kenapa bagus? Sebab dia block. Dia tutup kawalan antara queen dengan bishop dan pada masa yang sama knight tu cuba untuk bantu queen pergi checkmate dekat F7. Dan kalau knight ni dimakan oleh bishop sekalipun, ini buka laluan rook bantu queen pula dan ada checkmate juga kat situ.